Borak-borak tengah lapar. Santai cara kita, bukan minda anda. Isu warga kota. Borak-borak tengah lapar. Masih lagi kami di Bukit Bintang untuk program Borak Tengah Lapar. Lapar. Lapar Ustaz? Ya. Hai, tu bila hujung-hujung Ya. Ramadan ni selalu kita lagi bersemangat. Ya. Tak pernah lah tengah-tengah bulan puasa kan. Lapar-lapar kan. Duduk tengah pekan pula. Tengah panas pula. Tengah Banyak panas cabaran. Banyak cabarannya. Tapi topik kita pada hari ini syukur benda biasa. Dia kena dah. Dia kena dah. Panas kita komplain. Oh, ya. Sejuk kita komplain. Betul tak? Nak apa? Jadi apa tajuk tadi? Syukur pada benda biasa. benda biasa. Maksudnya? Maksud dia macam ni situasi dia kan Ustaz. Kita ni kadang kita bangun tidur, kita dah dapat nikmat sebenarnya. Nikmat kita boleh masih bernafas. Okey, alright. Adakah perkara benda yang mudah macam ni buat kita tak rasa nak bersyukur? Sebab padahal benda tu dah automatik kehidupan kita seharian kan. Yang tu yang buat kita rasa tak bersyukur Ustaz. Sebab orang selalu tengok nikmat ni, dia tak tengok pada benda yang dia rutin dapat. Matahari setiap hari dia naik dengan arahan Tuhan. Tanpa kita doa pun, dia buat kerja dia. Dia bangun. Dia tak minta terima kasih kepada kita. Matahari. Padahal itu rutin yang kita dapat. Nafas yang keluar masuk. Yang tu tak perlu di pohon, tak perlu kita doa, Allah bagi. Banyak benda yang kadang-kadang kita doa 20 tahun sudah. Waktu sampai SPM dulu kan. Ya. Lagi 20 tahun baru Allah makbul. Bukan Allah tak bagi, Allah bagi. Ada sebahagian benda tak pernah kita hajat. Tak pernah teringin pun. Allah bagi. Sebab itulah bila kita cerita tentang nikmat, Allah kata kena syukur sebab wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila you nak tengok, nak kira nikmat Allah, you takkan boleh kira. Sebab tak terbanding. Sebab itu bukan nak kena tunggu nikmat besar dulu turun baru you rasa benda tu kena bersyukur. Syukurlah pada benda yang kecil. InsyaAllah bila datang perkara yang besar, anda akan datang dan sujud pada Allah SWT. Maksudnya kalau benda kecil pun kita boleh terima kasih, apatah lagi pada benda yang besar. Borak tengah lapar. Ada juga Ustaz. Yang ni PL dia rasa bosan pergi kerja, balik kerja. Padahal nikmat kerja ni yang dianggap bosan tu sebenarnya nikmat yang tak ternilai Ustaz. Macam mana kita nak bagi kesedaran ni? Ni hampir kerja, balik kerja ni bersyukur lah. Sebenarnya dalam bab nikmat ni, dalam bab nikmat ulama ajak kita tengok orang yang kurang daripada kita. Dalam bab ibadat, tengok orang yang lebih daripada kita. Supaya kita pun semangat nak ada buat ibadat macam dia. Dan kita tak rasa riak lah kata kita ni lebih baik daripada orang lain. Tapi dalam bab nikmat, tengok orang lebih rendah daripada kita. Okey, kita komplain masa kerja. Kerja. Ada orang tak ada kerja. Ada orang menangis-nangis minta kerja. Ada orang dapat tempat kerja, dia rasa tempat dia bos garang. Dia pergi cari tempat yang bos tak garang, dia duduk dalam circle staff-staff tak best pula. Dia cari tempat circle staff best pula, gaji rendah pula. Cari tempat gaji tinggi, traffic jam pula. Dia kalau nak sempurna ni Nadir, dia kerja 100 tempat pun dia takkan jumpa tempat yang sempurna. Sebab tu manusia ni kadang-kadang dia rasa dia nak sempurna. Sedangkan dia sedang dirinya tak sempurna. Kita tak sempurna. Kenapa mengharapkan kesempurnaan daripada orang lain? Sebab itu ada kata man lam yashkurul qalil, siapa tak syukur terima kasih pada benda yang sedikit, lam yashkurul kathir. Dia tidak akan bersyukur pada benda-benda yang banyak. Jadi kita hari ini kita nak pastikan kita nak dapat sempurna ni mustahil. Paling kurang apa yang Tuhan bagi, bahagialah dengan apa yang ada. Insya-Allah Tuhan akan tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Siapa syukur, Allah tambah lagi nikmat. Insya-Allah. Insya-Allah. Borak tengah lapar. Kita ni kalau bandingkan dengan negara lain yang bergolak tu tak aman, tak dapat nak makan, tak dapat nak tidur dengan tenang. Kita di KL ni dapat masih lagi boleh cukup makan, boleh tidur dengan tenang. Macam mana ni Ustaz? Saya ni pernah tanya lah Nadir dekat orang yang pernah duduk Gaza. Pernah tanya orang Palestin. Pernah dengar tak kes bunuh diri dekat Gaza? Dia kata, wallahu alam kami tak pernah dengar, tapi kalau ada tu mungkin, tapi jarang dengar. Sepatutnya mereka lebih layak untuk bunuh diri. Kalau kita Nauzubillah. Mak mati, family mati, rumah hancur, lari ke sana ke sini. Tapi mereka tidak memilih untuk putus harapan. Sebab itu dalam agama ni Nabi pernah sebut, Quran sebut, siapa yang putus harap, siapa yang putus asa, dia di kalangan orang-orang yang kufur. Saya cuba cek tau, apalah takkan putus asa pun kufur. Tapi bila saya renung-renung balik cek balik tafsir Quran, Quran bagi tahu siapa yang
dia putus asa. Kenapa dikatakan kufur? Kerana dia rasa macam dalam dunia ni semua masalah dia seorang boleh selesai. Dia rasa kalau dia tak ada, tak boleh selesai. Sedangkan sebesar-besar masalah Allah boleh selesai. Itu masalah kita. Kita rasa semua benda aku nak kena buat. Semua aku. Dia tak serah pada Allah. Akhirnya dia frust. Sebab itu kita tak nak frust. Bila kita serah pada Allah, insya-Allah dada kita lapang. Borak tengah lapar. Macam mana kita nak dapatkan ni Ustaz dan didik diri supaya kita dapat mata hati yang boleh nampak kasih sayang dan rahmat Allah walaupun sekecil-kecil pemberian dia. Baik, mata hati Rian. Saya buka sampai mata lah dah. Mata ni kita nampak zahir ya. Tapi bila sebut mata hati maksudnya bukan mata yang kita nampak ni. Hati kita boleh rasa. Hati kita boleh tahu kebenaran. Sebab itu Nabi Yusuf, qul hadhihi sabili. Allah kata macam mana dia nak dakwah tu. Dia ajak orang dakwah dan dia menyebut ala basiratin. Di atas basirah. Basirah ni seolah-olah ulama kata macam mata hati. You ada insting tau kata benda tu betul. You ada insting tau ini kurniaan Tuhan bagi pada you. You ada kesedaran. Sebab itu bila kita sebut tentang hati, hati ni dalam Quran ni wording vocabulary banyak. Kadang-kadang Allah guna qalbun, kadang Allah gunakan sebagai nafsun, kadang Allah gunakan sebagai fuadun, istilah beza-beza. Sebab benda ni dia bolak-balik tau. Nadir, dia bolak-balik. Jadi macam mana you nak kontrol? Salah satunya Nabi ajar zikir dan sebagainya, asalkan hati ni bersih. Bila hati bersih, dia mudah serap benda baik. Itu orang mengaji tasawuf dipanggil nur ad-dukhur, nur al-wusul. Ni kenapa? Cahaya wusul ni orang bagi nasihat ke, banyak peringatan, Tuhan dah bagi peringatan aksiden, mak meninggal ke apa ke, dia lalu macam tu je, dia tak sedang. Tapi ada orang kadang-kadang pengalaman hidup dia simple je. Kita duduk kat sini tiba-tiba kita nampak seorang budak dengan mak. Budak tu mak dia dukung dia. Kalau orang tu ada basirah, mata hati, dia akan nampak aku nak jadi mak seperti dia. Contoh, benda simple tapi benda tu boleh membuatkan ada orang menangis. Tu tazkirah panjang-panjang kan dah. Kalau orang tak ada hati tertutup, dia tak nampak. Tapi kalau orang yang bersih hati, cakap sikit je, mengalir je. Itulah basirah, mata hati yang bersih. Itu kita nak dapat tu. Ya, insya-Allah. Jadi sama-sama kita rasa syukur pada benda yang biasa. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada hari esok, pastinya dalam Borak Tengah Lapar di KLFM 97.2. Ini baru KL.